Apa beza najis dengan mutanajis? Najis la yumkinu tuhur, tak boleh nak suci. Tai kan kita basuh sampai kiamat pun dia tak bersih. Kalau mutanajis dia boleh disucikan. Kain kita bersih, tiba-tiba terkena najis, itu dipanggil mutanajis. Mana benda yang terkena najis maka dia boleh disucikan. Itu. Lepas tu dalam babul bai' atau dalam babul buyu', dalam bab jual beli, ya, sah kita beli mutanajis, tapi tak sah beli najis. Najis tak sah jual beli. Dibuka ladang sayur 10 ekar, ya, dia pergi jumpa apik Cina tu ataupun toki ayam lah, tak kira Cina Melayu pun, dia beli tai ayam, tai ayam 10 lori, ya, 10 lori, 1 lori 100.5 misal, 10 lori 1,500. Dia pun akad jual beli. Saya belilah daripada tuan tai ayam ni dengan harga 1,500. Hukumnya apa? Tak sah hukum. Najis tak sah akad, ya. Habis orang bayar bukan akad, bayar tu dia panggil pengurusan upah, dia hantar upah minyak pun semua kan. Tu je. Akad tak sah pada najis. Kalau benda mutanajis sah akad. Contohnya hari-hari kita guna benda tu, ya. Apa dia? Kita beli ayam kan apa? Proses ayam tu. Ayam tu kita bawa balik, hukum dia mutanajis. Sebab apa? Ayam kita sembelih, kemudian sebelum diproses dia akan apa? Digebus. Kalau tuan-tuan tengok air gebus itu, Allah, hitam. Darah kan hitam. Pun gebus dia pun putau. Jadi hukum ayam tu ialah mutanajis. Tapi balik boleh bersih tak? Boleh, kita basuh balik bersih, boleh lah makan, tak salah. Maka hukum ni sah jual beli. Kita beli barang baju bandel, ya, kan dia basuh tu kotor-kotor tu, sebab dia boleh bersih, maka sah jual beli, ya. Itu hukum antara beza najis dengan mutanajis.